Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Okey. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT kerana telah mengekalkan kita dalam nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan ahli keluarga baginda serta para sahabat baginda yang bertungkus lumus telah berkorban, telah berdakwah, dan akhirnya Islam itu sampai kepada kita. Dan dipesankan oleh Imam Khatib pada hari Jumaat, seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berjudul wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hendaklah kamu mati dalam keadaan kamu beragama Islam. Kerana apa? Hanya dengan kita Muslim sajalah yang nanti kita akan dapat masuk syurga akhirnya, kalau kita ada banyak dosa sekalipun. Okey, yang baru masuk terus masuk kepada kumpulan kelas masing-masing. Okey, masuk dengan senyap, dengan penuh beradab. Okey, hari ini adalah hari yang berapa kita berpuasa? Hari yang ke 19. Okey, ke 19. Betul kan? 17, Selasa, 18, Rabu, 19. Okey. Malam ni adalah malam tarawih yang ke-20. Okey, start malam besok ialah malam ke-21. Okey. Alangkah indahnya kalau kamu mendengar sambil tidak bercakap. Alangkah indahnya kalau kamu mendengar sambil tidak bercakap. Okey, kerana mendengar ilmu itu adalah ibarat kita berada di taman-taman syurga.
Okey. Bermula malam esok, malam ke-21. Okey, bermalam malam 21 sehinggalah kepada malam hari raya. Itu adalah 10 malam terakhir. Okey. Itu adalah 10 malam terakhir. Rasulullah sangat-sangat mengajak kita untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Okey, pada malam Lailatul Qadar ini telah diturunkan Al-Quran yang kita baca itu. Okey, mereka Allah SWT telah menurunkan kitab Al-Quran dan dia berada di langit dunia, di Baitul Izzah. Okey, satu kitab Al-Quran penuh. Okey, tetapi bila diturunkan ke dunia secara beransur-ansur. Okey, secara beransur-ansur selama berapa tahun? Siapa tahu? Selama berapa tahun? Selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Sebab tu ada ayat Al-Quran, ayat Makkiyah dan satu lagi ayat Madaniyah. Okey, pada malam 10 terakhir malam Ramadan ini, 10 terakhir Ramadan, kita disarankan oleh Nabi SAW untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Okey, sebab itulah Nabi 10 malam terakhir baginda SAW akan beriktikaf di dalam masjid. Okey, baginda tak pulang ke rumah. Kelebihan malam Lailatul Qadar ini ialah dia melebihi 1000 bulan. Okey, melebihi 1000 bulan. Dia tak sama dengan 1000 bulan, tapi melebihi. Okey, boleh jadi ibadah kamu pada malam itu akan diganda-gandakan sebanyak-banyaknya. Okey, kalau kita belajar matematik, tak terhingga banyaknya. Okey, itu adalah kelebihan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang umurnya pendek-pendek. Sebab tu kita kena rebutkan malam Al-Qadar. Okey, malam Al-Qadar. Kamu sebagai pelajar berusahalah. Okey, sebelum tidur setiap malam 10 malam terakhir ini kamu doalah. Doa yang baik-baik untuk kesihatan kamu dunia dan akhirat, untuk kamu berjaya di dalam belajar. Okey, Allah mudahkan untuk kamu belajar, untuk faham pelajaran. Itu pun dah cukup baik dah. Okey, itu pun dah cukup baik. Allah akan makbulkan pada malam Al-Qadar. Okey, faham? Okey, sebelum saya nak menutup tazkirah saya ada nak bawa satu cerita. Dengar sini, dengan syarat semua dengar. Dengan syarat semua dengar. Okey, cerita ini berlaku di zaman Rasulullah SAW lagi. Iaitu kisahnya dari mimpi sahabat Nabi yang bernama Talha. Okey, sahabat Nabi bernama Talha ini dia dah mimpi pada malam itu ada dua orang adik-beradik ni, abang dengan adik baru masuk Islam. Dan abang ini berusaha belajar tentang Islam. Kemudian apabila ada seruan jihad, dia pun masuk.
sebagai pejuang jihad dan akhirnya dia mati syahid. Okey. Apa yang menjadi ajaibnya ialah sahabat ini melihat bahawa adiknya telah hidup setahun lebih lama daripada abang dia dan tiba masa untuk ditentukan masuk ke dalam syurga. Hello? Nak menuntut ilmu ni banyak gangguan dia. Kita nak dengar, adakah kita mengganggu. Itu satu ujian. Tetapi yang didapati bahawa adiknya lebih dahulu masuk surga berbandingkan abangnya yang telah syahid ketika berjuang. Ini menjadi satu kehairanan kepada Sayyidina Talha. Okey, setiap kali solat di masjid, Nabi biasanya akan pusing ke belakang, akan bertanya kepada para sahabat. Hari ini saya macam terdengar ada seseorang telah bermimpi. Sayyidina Talha pun angkat tangan. Saya telah bermimpi. Ceritakan mimpi anda. Dia pun ceritalah kepada Rasulullah SAW. Dan dia merasa ajaib, kenapa adiknya masuk surga dahulu, sedangkan abangnya telah melakukan satu amalan yang sangat mulia, iaitu mati syahid. Okey. Dia pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adakah bertanya kepada Sayyidina Talha, adakah adik dia mati setahun selepas abang dia? Kata Talha, ya. Adakah dia telah berjumpa dengan bulan Ramadan? Adakah dia pada bulan Ramadan itu telah berpuasa, telah solat, telah sujud macam yang kita buat? Talha berkata, ya. Sebab itulah dia masuk surga dahulu. Sebab itulah dia masuk surga dahulu. Kan kita dah belajar, orang yang masuk surga awal ialah orang mati syahid. Tetapi kali ini adik dia yang masuk surga dulu. Sebab apa? Sebab telah bertemu dengan Ramadan, telah mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, telah berpuasa sungguh-sungguh, telah solat tarawih, telah berdoa di malam Al-Qadar, telah berbuat baik kepada ibu bapa, tolong mak ayah, sediakan makanan berbuka puasa. Kita berakhlak mulia sesama adik-beradik, sesama kawan-kawan. Rupa-rupanya pahala itu sangat besar. Okey, kata Nabi SAW, beza pahala orang yang berpuasa ni umpamakan langit dan bumi. Umpamakan langit dan bumi. Sebab itulah dia dapat masuk surga dulu berbanding dengan abang dia. Setelah setahun dia masuk surga, dia keluar, dia panggil abang dia masuk, tetapi dia tak panggil Sayyidina Talha masuk. Pada waktu dia tak panggil Sayyidina Talha masuk, waktu itulah mimpi Sayyidina Talha berakhir. Lepas tu dia tanya kepada Rasulullah SAW. Nampak tak? Bila ini diceritakan kepada Rasulullah, ini menjadi pengajaran kepada kita. Menjadi pengajaran kepada kita yang kalau kita sia-siakan Ramadan, orang solat tarawih kita tidak, orang baca Quran kita tidak, orang solat fardu kita tidak, orang puasa kita puasa main-main, puasa yang batu orang tak nampak, kita masuk toilet teguk air paip, mandi dalam rumah sambil-sambil mandi menyelam minum air. Apa jadi? Ingat tak? Cikgu Hidup pernah keluarkan satu hadis. Rasulullah pernah naik tangga mimbar. Rasulullah aminkan doa Jibril tentang orang yang mensia-siakan puasa, orang mensia-siakan Ramadan, celakalah dia. Rasulullah kata amin. Sayyidina Jibril, ketua para malaikat, malaikat terpilih,
berdoa diaminkan oleh orang yang terpilih. Rasulullah SAW, kamu rasa doa tu doa sia-sia ke doa yang makbul? Doa yang sangat makbul, yang sangat kita takut kalau kita mensia-siakan Ramadan. Kalau kita mensia-siakan Ramadan kita tak baca Quran, sedangkan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Kita tidak baca langsung Al-Quran. Patutnya pada bulan Ramadan ini kita mula menghafal surah-surah dalam Al-Quran. Okey, biar Al-Quran itu berada dalam ingatan kita, biar Al-Quran itu berada dalam hati kita, biar Al-Quran itu menjadi kehidupan kita. Boleh? Okey, moga-moga kita mendapat sesuatu pada hari ini yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala yang buruk itu datang daripada kelemahan awal nafsu saya sendiri. Sekian wakili wa ma'ala. Semua pelajar boleh berdiri, boleh pulang ke kelas masing-masing. Sallallahu